Abang gemuk, abang gemuk. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi ni pepatah mengatakan mulakan pagi anda dengan senyuman. Jangan, kita mulakan dengan sarapan. Mulakan pagi dengan senyuman, lapar. Betul. Okey. Betul. Okey, beza-beza orang kahwin Oh, padu. Ui, lain macam mana? Ulang. Padu. Pulut special ke? Dia perut dengan tendon. Mantap. Ada perut, ada tendon. Memang terangkat. Saya makan mi wantan. Kolok. Ni Kolok sapi. Kolok sapi. Itu dia. Sarawak cuisine. Itu dia. Ingat mulakan pagi anda dengan sarapan, bukan dengan senyuman. Ciao. Sekarang perjalanan kita bermula dari Kuching ke Lundu. Yes. Lundu. Kita menuju ke air terjun Jangka Waterfall. Ni Jangka Waterfall. kita punya ni sikit pilot kita. Kau tahu kita pergi. Okey, minta maafkan saya. Minit lagi ni sampai 1.9 km. Berapa kilo lagi kita? Kurang 2 km. 1.9. Sekarang kita dah memasuki kampung Biawak. Lebih kurang 3 km lagi akan sampai di kampung Jangka. Okey, selamat. Kampung apa? Jantan. Kampung Jantan. Tengok buah kristal. Buah kristal masih muda-muda ni. Cik muda-muda. Sikit hari musim dia boleh lah. Sekarang kita dah memasuki kampung Jantan. Kita nak sampai ke starting point kita. Driver okey, driver? Okey. Driver mantap. Perjalanan ni tak macam pergi Sapit lah. Steady lah. Jalan okey. Tak banyak pergi bukit sangat. Betul. Kalau pergi Sapit minta. Gunung tu sepadan Indonesia dengan Malaysia. Jambatan. Ya, jambatan kayu guys. Jarang-jarang ni lalu jambatan kayu School. Jambatan kayu. Sebaiknya okey jambatan dia. Kita aku ni dalam. Assalamualaikum. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. Hari ni saya dijemput oleh brother Syafiq. Ni brother Syafiq ni. Ni brother Faizal lah. Faizal. Oh. Kita akan pergi ke air terjun Jangka dekat kawasan ni Lundu. Yes. Lundu. Kejap lagi kita dah register. Kejap lagi kita register. Lepas register rasanya kita terus gerak naik atas lah. Alright. Nanti kita sambung lagi. Si pendaftaran. Kita dah sampai. Kejap lagi kita bergerak. Kau tinggal duit weh. Tadi dia orang tu dah naik, jadi saya akan terbang sikit lah pasal protokol ni. Jadi kita naik dalam perjalanan kurang lebih dalam 1 jam lebih paling lambat lah. 1 jam 35 minit, 1 jam 40.
kurang lebih 2 kilometer lebih. Nah, start dari sini. Jadi kita melalui jalan ini belum lah, jalan kampung ini nanti di atas nanti baru. Oke, dah habis sesi briefing. Sekejap lagi kita gerak. Oh, ada maskot lah. Jadi maskot. Tu kita punya guider. Siapa nama bang guider? Nama siapa? Bading. Oh, okey. Cantik. Sekejap lagi kita gerak. Nama saya? Nama saya? Nama saya. Nama saya. Siapa nama? Nama Muadi. Mahadi. Ini tak kenal ni. Ni Faizal. Ni siapa ni? Zila. Mal. Mal aku kenal. Dah 2-3 kali jumpa. Yang ni Brother Handsome. Wadi Ni? Aki. Alright. Kita gerak. Perjalanan lebih kurang sejam lebih bang. Tahan tak tahan ni. Bismillah. Telefon. Oh ni telefon. Kita nak pergi ke depan dia. Ke depan kau. Wah. Mana? Perjalanan masih jauh. Kita ambil lagi video. Seberang gunung sana Indonesia. So ni dekat sepanjang Indonesia juga kan. Siapa? Singkawang? Video ni takut sampai kan. Dah penat. Dia tak boleh rushing Kalau rushing cepat penat. Itu dah ingat lah sebelum masih nak tanya anak. Di pokok kristal buahnya dah masak. Dia nak bawa balik pokok tu. Mana tahu dapat merasa buah kristal ni. Video buah kristal tu. Jangan-jangan nampak ni dekat atas pokok. Biasa nampak dekat pasar kan. Selamat datang. Selamat datang ke selamat datang? Selamat datang. Oh, salah ejaan. Tu Jangka Waterfall. Jom. Sebenarnya kau jemput aku. Kau asyik tak jemput aku je Ini kena jadi. Tu lah. Okay, ni ada dia punya signboard. Signboard masuk ke Jangka Waterfall. Aduh. Wah, baru masuk jalan tanah. Tadi jalan tar. Kita pakai kasut badminton. Tak tahu lah ni okey. Harap-harap tak ada laluan yang licin lah. Risau juga ni. Takut tergelincir je. Tapi kalau laluan macam ni okey lah kan. Nampaknya dah start pendaki guys. Ni dah start mendaki lah ni. Tapi taklah terlalu tinggi. Dayak tu besar. Ni ada lagi satu signboard. Kita dah lebih kurang 15 minit perjalanan. 5 minit ataupun depan ni kawan kita Faizal tu ada masalah sikit kaki dia, pernah kena ACL. So dia slow je. So saya ikut belakang je lah. Jalan slow-slow. Okay, pit stop yang pertama. Aku standby dulu. Sweeper. 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 Abang takut demam lah. Patut pump lagi kuat. Itu. Aku sebenarnya terjebak dah ni dengan si Syafiq ni. Tadi kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung lagi. Ini betul-betul kena scam dengan Syafiq ni.
Dia cakap jungle trekking je, tak ada memanjat, jalan rata. Ni ada manjat juga ni. Sebaik jalan masih okey lah, tak licin sangat. Tapi ni kalau hujan ni boleh tahan juga ni licin ni. Harap tak hujan lah hari ni. Tu ayat normal orang pergi hiking, sebatang rokok. Sebatang rokok gitu. Boleh tahan juga tinggi. Ni belum ni. Belum lagi? Tinggi nanti. Oh, lagi tinggi lagi? Dah. Wah. Ini belum. Yang depan tu laju tu. Jangan laju sangat nanti salah simpang nanti. Saya tunggu orang belakang ni. Dengar tu, jangan laju sangat. Dia ada bercabang dua sana nanti. Susah nak cari. Yang depan tu geng-geng hiking kat sini tu. Tak, tu depan tu. Geng-geng hiking tu memang laju tu. Tidak, kalau jumpa ada tempat rata tu, rehat dulu, tunggu kami orang. Okey. Tunggu bawah ni. Alright. Okey, sampai. Boleh tahan. Sampai tempat persinggahan. Kita tunggu kejap, ada kawan kita yang slow. Tak nampak lagi. So, berehat sekejap. Ini betul-betul kena scam ni. Pakai yang panjang. Alhamdulillah, Abang Faizal dah sampai. Walaupun kaki dia cedera kan. Walaupun jadi... Siapa nama tadi? Apa? Kau cakap apa ni? Mak Rempit tu. Hakim Stopa. Walaupun jadi Stopa pakai walaupun pakai tongkat kan. Tapi semangat dia kuat lah bro. Ni saksikan muka scammer. Ada naik bukit. Yang lain okey dia ni okey lagi. Naik bukit, kaki kau telefon. Tu lah. Tak ada bukit. Jangan trekking je, landai je kata dia. okey. Kau memanglah okey dah selalu hiking. Aduh. Gila, keletihan. Kesian ada yang tertinggal lagi kat belakang. 2 orang lagi kat belakang. Imam. Ni untuk imam kita. Tinggal nak tambah Sidang dengan kayu macam nak bertubah. tinggi sangat tangga. Tangga tu tinggi sangat dia orang buat. Tangga mimbar tinggi ke? Majlis Islam buat tinggi sangat. Duduk dulu, minum-minum dulu. Kalau ada coklat, makan coklat tu. Ada seorang lagi yang belum sampai. Makmum ada kat belakang je. Ada kat belakang Dah dengar bunyi air guys. Dah dengar bunyi air ni. Kita stop dulu. Okay, stop dulu. Ni mana satu jalan ni? Kanan kiri. Ni ada cabang ni. Kanan ada, kiri pun ada. Kena tunggu. Tapi kalau ikut sana. Sana? Oh, ni signboard di sana. Awak nanti salah jalan Signboard sana. pergi Matang Waterfall pula. Matang Waterfall mana pula? Matang Waterfall kat siap Matang. ada tangga weh. Oh ni. Ambil madu tolong. Ini pokok apa Ara. Ni bawah ni, pokok ara. Ni tulis. Ada tulis. Patut kau tahu Patut tahu. Siut. Macam tera ni pokok ada. Ada dah tulis. Ada tulis lah. Ni pokok langsat lah. Belok kanan Okey, jom. Sambung. Kita sambung perjalanan. Oh, ni aku rasa bawah. Sana pergi sungai lain tu. Baik. Ada licin sikit ni. Oh, ni macam ada laluan air kat ni. Tahan perjalanan ni. Kena berbual. Kalau aku ni nak hilangkan ni, nak rasa macam cepat kan, bercakap je. Rasa perjalanan jauh kan. Tak nak rasa perjalanan tu jauh, bercakap je. Tapi bercakap je takut penat pula. Pakai lawan tinggi lah. Oh, ni ada tinggi sikit lah ni. Ada licin tinggi sikit.
Dia kata sejuk kan? Memang sejuk lah. Oh, memang sejuk. Ni banyak-banyak batu-batu ni. Ni macam ada laluan air sini Laluan air 30,000. Tempat lepak dalam gua batu. Dah sampai. Benda dah sampai. Dia cakap mendata pun. Layan je lah. Layan aje lah. Mindset kena kuat. Laju ni kita ni. Aku ikut orang depan ni laju. Tapi laju. Sebab kalau aku tengok gaya jalan ni dengan kita jalan dengan Zila tadi, memang jauh beza lah. jauh beza. Okay. Wow, dah makin tinggi guys. Tu, Mendaki. dah start mendaki ni. Ni dah makin tinggi ni, dah nak sampai ni. Guide kita. Dah jadi paling depan guys. Habis sekarang guide kita. Wah, gila lah. Kedengaran Daripada paling belakang dah jadi paling depan ni. waterfall juga. Oh, perut aku dah bunyi-bunyi siut. Dah lah bawa bekal roti je ni. Boleh tahan. Agak mencabar lah ni sebenarnya. Mak, ambil kau. Tu dia jalan. Kita nanti. Mindset kena kuat guys. Noh, tinggi. Dah bunyi air terjun. Kedengaran bunyi. Macam dah makin hampir ni. Come on Zal. Aku rasa okey je, kata je. Kau ngajar, kau dah selalu hiking lain. Masih tinggi guys. Perjuangan mesti diteruskan. Walaupun pakai kasut badminton. Alhamdulillah. Sampai guys. Ini ke? Sampai guys. Ini ke? Ya tu. Alhamdulillah. Inilah dia air terjun Jangkar. Kan lagi atas tu. Lagi tu. Anjing. Tu tinggi dia tu. Wow. Mana? Tinggi lah tu. Oh, lagi naik atas lagi. Ni kot. Tadi sini. Sini ke? Ya dah. Tu. Oh, sini baru langkah ni. Alhamdulillah sampai. Sana ada tim lain. Oh, baru lekat kasut aku sini. Oh, Abang Faizal berjaya. Alhamdulillah berjaya. Sikit lagi. Kita tunggu sini kot. Tunggu kedatangan yang lain. Mantap. Tu guys, gunung air terjun ni. Tinggi. Fly saya pun cantik tadi. Sini pun dah boleh mandi. Mandi sini lah nanti. Tu kita dah start gambar semua. Turun mandi sini lah. Okey. Kita tunggu yang lain dulu sampai. Lega.
Ya, itu dia belakang tu. Sekejap lagi kita gerak ke sana. Kita duduk santai tu. Ni geng-geng baru sampai. Alhamdulillah sampai. Sejuk. Mantap guys, semua berjaya. Alhamdulillah. Ada lagi seorang lagi. Sampai. Mal, sampai Mal. Oi, Syafiq, sabar. Member tak sabar naik atas tu. Sabar. Dah okey bang. Oh ni okey ni. Okay, steady. Semua dah sampai checkpoint ni. Sekejap lagi kita naik ke atas tu. Itu terjun dia. Ada kat atas tu. Dah sampai. Lagi kita gerak. Alhamdulillah lah. Sikit lagi. Atas tu dia punya air terjun. Dah geram guys, tengok air guys. Jernih airnya. Okey, kita teruskan perjalanan. Belum sampai air terjun yang sebenar. Kita panjat lagi guys. Ini boleh tahan tinggi ni. Alright, sampai dah. Ada tim lain. Hai. Sampai dah Alhamdulillah sampai. Okey Bi. Macam okey. Okay, not bad. Okey. Masih steady lagi. Alhamdulillah stamina dah makin okey. Sampai dah kita. Kita gambar sekejap lagi. Video. Pik kaki kau, Pik. You made it to the end point. Ada anjing. Ada anjing guys. Inilah air terjunnya. Sampai juga. Sama juga orang kat sini guys. Inilah air terjunnya. Kita sudah sampai. Woi Faizal, semangat terus walaupun kaki sakit-sakit. Alhamdulillah sampai. Ade. Woi, lambai sikit. Sampai. Tu Abang Syafiq tengah ambil video apa tu. Abang-abang dah berenam. Gila lah. Tadi ni. Sejuk. Rugilah dah sampai tak mandi. Nampak dia sejuk. Dia kena masuk tu. Masuk sekali. Tenggelam. Atas tu. Kesemai tadi dah main. Ini dia guys. Member terus sehat lah. Tadi sakit-sakit kaki sampai sini terus sehat lah. Tak boleh berenang-berenang lah. Hilang lah sakit lutut. Tak nak gambar belakang. Belakang je. Betul ya? Tak ada boleh jalan. Sekali. Kau tengok. Orang lain ni. Dia menyibuk. Tempat dia Instagram.
Tengok. Dia ketawa. Aduh, jangan. Buat hal lah. Santai bro Santai. Macam tak basah je baju ni. Dah kering eh? Dah kering eh? Dah kering ah. Saya ambil gambar ni. Ambil gambar. Kau tengok, tukang ambil gambar sampai menyayap. Oh, dia kena ambil gambar sampai pagi. Sampai menyayap. Lain macam ah. Gila lah. Aduh. Dah tengah je. Lepas mandi lapar guys. Makan je apa yang ada. Roti je. Buah tu. Apa? Bagi aku ke apa? Apa aku ada lah. Oh. Santai betul lah brother. Santai betul brother. Aduh yai. Okey. Nak buat somersault. Panas tu kaki. Okey. Abang gemuk.
Terus sampai tak kering air. Menyembuh ni air. Brother kita kat atas tu tengah buat urutan. Buat urutan kaki. Terapi kaki. Terapi kaki. Okey dah. Okay, sekarang kita nak start turun. Let's go. Okay. Kita Bergerak turun. Jom, let's go. Jom, turun. Okay, kita punya guide. Ya. Okay, kita berhenti rehat dulu. Yang lain belum sampai guys. Kita awal guys. Kita awal. Yang lain belum sampai lagi. Turun rasa sekejap je ni. Ni pokok leban. Pokok apa ni? Leban. Ni pokok leban. Tak tahu pokok apa ni. Tak dengar kan? Tu boleh scan QR ke apa? Boleh QR. Ketibaan tim Imam. Apa khutbah hari ni, Mam? Kita perlu berjaga-jaga. Kalau kawan nak lemas, kita tolong. Itu dia. Siapa yang tengah berkapai tadi? Kita ketawa dulu. Tempat nak ketawa. Tu ada lagi Faizal kat belakang. Aku memang nak tahu dia macam. Aku tengok belakang. Ini member lemas ni belakang dia. Dah minta. Hello. Alhamdulillah dah sampai. Lepas tu ada saya sediakan minuman untuk kita orang free. Oh, ada minuman. Alhamdulillah. Tidaklah. Oh, cendol. Kau pandai-pandai je cendol. Ya, Cantik juga cendol. Cendol sawi. Dah. Ikutlah haluan korang. Gitu. Mengajuk pula pilot ni. Okey, selesai sudah. Macam mana? Review sikit. Tak rasa penat lah. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Biasa kan? Tak rasa penat sih. Tak tahulah orang belakang macam mana. Mantap. Meletup cakap kau. Tapi manis. Manis jangan ditinggalkan. Manis sangat. Okey. Jangan lupa datang jangkau waterfall.